Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya kerja seorang guru pendidikan khas? Macam mana agaknya seminggu mereka di sekolah? Dalam kupasan kali ini, kita akan bongkar satu isu yang salah penting, tapi jarang sekali orang bincangkan, iaitu beban kerja sebenar seorang guru program pendidikan khas integrasi atau kita panggil PPKI. Okey, soalan pertama untuk anda. Berapa jam seminggu agaknya seorang guru pendidikan khas ni bekerja? Nampak macam soalan senang kan? Tapi kalau jawapan anda tu macam waktu kerja pejabat biasa, bersedialah untuk terkejut. Sebab realitinya jauh-jauh lebih rumit daripada tu. Kenapa saya kata macam tu? Sebabnya, kerja mereka ni tak habis bila loceng balik berbunyi. Jadual waktu rasmi yang kita akan tengok sekejap lagi tu, itu cuma permulaan. Anggaplah ia macam puncak iceberg. Apa yang tersembunyi di bawah permukaan tu yang sebenarnya, wow, sangat besar. Okey, jom kita mulakan dulu dengan apa yang semua orang nampak. Kita tengok bahagian puncak iceberg tu, waktu mengajar yang rasmi. Kita tengok beberapa contoh yang betul-betul wujud. Okey, ini Puan Dora. Kalau kita tengok atas kertas, nampak standard je kan? Ada 26 waktu mengajar, jumlahnya 780 minit seminggu. Inilah masa yang direkodkan, masa dalam kelas. Sama juga macam Encik Jalib. Jadual beliau boleh tunjuk 28 waktu atau 840 minit. Dan Encik Khairul 27 waktu. Jadi puratanya waktu mengajar rasmi mereka ni dalam lingkungan 800 minit lebih seminggu. Nampak macam okey kan? Boleh diurus. Inilah angka rasmi yang semua orang nampak dan faham. Jadi, angka paling tinggi yang kita nampak tadi ialah 840 minit seminggu. Inilah beban kerja rasmi yang dilihat oleh pentadbir, oleh orang luar. Satu angka yang nampak cantik, kemas dan senang nak ukur. Tapi, cuba bayangkan, macam mana kalau angka ni cuma 10% je daripada kerja sebenar mereka? Macam mana kalau beban kerja yang kita tak nampak tu sebenarnya berkali-kali ganda lagi besar? Soalan inilah yang akan ubah terus pandangan kita pada kerja mereka. Sebabnya, macam yang saya sebut tadi, beban tugas sebenar seorang guru PPKI ni sebiji macam iceberg. Yang kita nampak waktu mengajar tu, itu cuma puncak yang kecil tu. Bahagian paling besar, tersembunyi jauh di bawah permukaan air, tak nampak dengan mata kasar. Jadi, jom kita menyelam sekarang. Kita nak tengok apa yang ada di bawah permukaan tu. Kita akan jumpa 4 tiang utama, 4 tonggak tugas tersembunyi yang membentuk sebahagian besar kerja sebenar seorang guru PPKI. 4 tonggak ni adalah yang pertama, pengurusan dan pentadbiran. Kedua, kurikulum. Ketiga, hal ehwal murid atau HIM. Dan yang keempat, co-kurikulum. Jom kita bedah satu persatu. Okey, tonggak pertama, pengurusan dan pentadbiran. Cuba bayangkan, guru-guru ni macam CEO untuk program PPKI. Bukan setakat jadi penyelaras atau setiausaha, tapi mereka uruskan segalanya. Daripada takwim sekolah, inventory, aset, file, surat menyurat. Inilah kerja-kerja belakang tabir yang pastikan program ni berjalan lancar setiap hari. Yang kedua, kurikulum. Kat sini peranan mereka dah jadi macam arkitek akademik pula. Mereka bukan sahaja kena buat jadual waktu induk untuk semua, tapi mereka juga ketua panitia. Dan yang paling-paling penting, mereka kena rangka rancangan pendidikan individu atau RPI. Ini bukan pelan biasa tau. Ini pelan pembelajaran yang custom made untuk setiap seorang murid. Bukan satu saiz untuk semua. Memang perlukan perancangan yang super teliti. Tonggak ketiga, hal ehwal murid. Di sini, topik guru tu ditukar dengan topi penjaga. Tugas ni dah lebih daripada akademik. Ia sentuh soal hati dan kebajikan pelajar. Kena uruskan elau murid khas, pastikan mereka selamat, bagi kaunseling, pantau program makanan. Boleh kata, mereka lah safe space untuk anak-anak ni kat sekolah. Dan yang terakhir, co-kurikulum. Belajar ni kan bukan dalam kelas je. Guru-guru inilah yang pastikan benda tu berlaku. Sebagai penyelaras, mereka bina keyakinan diri murid, kemahiran sosial melalui aktiviti macam pengakap, sukan petang sampai ke peringkat sukan Olimpik khas. Ini bukan sekadar aktiviti petang-petang tau. Ini fasal pembinaan saksiah dan karakter. Jadi, bila kita gabungkan semua ni, macam mana rupa dia? Jom kita tengok beban sebenar yang dipikul oleh seorang guru yang kena seimbangkan antara mengajar dengan semua tanggungjawab lain ni. Kita kembali pada Puan Dora. Ingat tak tadi? Di sebelah kiri, kita ada 780 minit waktu mengajar dia. Okey, sekarang tengok sebelah kanan. Dia juga penyelaras PPKI, penyelaras kurikulum, ketua untuk 2 panitia, penyelaras pendidikan inklusif. Nampak tak betapa tak seimbangnya timbangan ni? Waktu mengajar tu nampak kecil je bila letak sebelah semua tugas tambahan. Dan ini bukan cerita Puan Dora seorang je. Tengok pula Encik Jalib, 80-40 minit mengagar.
Tapi dalam masa yang sama, dia juga setiausaha PPKI, penyelaras HEM, ketua pengakap. Cuba kita bayangkan macam mana nak bahagi masa dan tenaga untuk semua ni setiap hari. Ini bukan cerita pasal 1-2 orang guru yang terlebih rajin. Ini adalah realiti, satu sistem yang dihadapi oleh hampir semua guru PPKI. Kalau nak cari satu perkataan yang paling sesuai untuk gambarkan semua ni, perkataan tu ialah rencam. Rencam ni maksudnya pelbagai, rumit, macam-macam ada. Kerja guru PPKI ni bukan satu garis lurus. Ia rencam, jauh melangkaui 4 dinding bilik darjah. Carta bar ni tunjukkan semuanya dengan sangat jelas. Realiti beban tugas guru. Nampak tak bar yang pendek tu? Itulah waktu mengajar dalam kelas. Dan bar yang melangit ni pula, itulah gabungan kerja-kerja pentadbiran, kurikulum, HEM dan co-kurikulum. Memang nampak ketara sangat kan bezanya? Jadi, apa yang kita boleh simpulkan? Mereka ni bukan sekadar cikgu. Mereka adalah penyelaras, mereka kaunselor, mereka perancang acara dan mereka juga pentadbir. Semua tu dalam satu orang. Dan di sebalik sebuah topi yang mereka pakai tu, tugas utama mereka yang paling penting yang jadi teras pada semua benda ialah menjadi seorang guru. Inilah dia wira-wira tak didendang dalam sistem pendidikan kita. Wira yang kerja kerasnya jarang kita nampak. Dedikasi mereka yang lebih dari sekadar dalam kelas inilah yang sebenarnya sedang membina jembatan masa depan untuk anak-anak istimewa kita. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Sekarang kita dah nampak keseluruhan iceberg, bukan setakat puncak dia je. Apa agaknya cara terbaik untuk kita menghargai dan menyokong wira-wira pendidikan kita ni?